Dah masuk tahun 2026 ni, masih lagi berbaloi ke nak beli PS5? Jawapan aku, sangat berbaloi. Malah sekarang mungkin waktu yang terbaik untuk korang beli satu set PS5. Kenapa? Sebab library game dia sekarang dah sangat matang dan banyak. Game eksklusif macam God of War, Spider-Man, Ghost of Yotei, Death Stranding, Resident Evil semua dah ada dan nampak sangat padu dengan kuasa yang ada pada PS5. Jangan lupa PS5 Pro pun dah ada kat pasaran kalau korang nak yang paling power perfection. Tapi model yang slim yang disc pun masih beast dengan ray tracing dan haptic feedback yang konsol lain susah nak lawan. Walaupun harga global tengah naik, nilai gaming experience yang korang akan dapat selama beberapa tahun lagi tetap berbaloi. Ini pelaburan untuk korang punya mental health. Jangan tunggu sampai harga ni cecah RM3,500 ataupun ke atas baru nak menyesal. Klik link bawah. Tengok harga okey, terus beli.